Selalu orang cakap pakai BMW kena ketuk kepala, betul ke? Ini owner kereta BMW datang di bengkel Nurka Aircon Specialist. Tiba-tiba aircon tak sejuk, angin tak keluar. Okey, akak jujur review jujur Jujur. Saya jumpa Nurka Aircon ni daripada Facebook group. Okey. BMW group. Okey. So the first time I was here, kita bawa BMW 5 Series. My husband got the car here. Okey. Kita tak ada buat. Hari ni saya start kereta saya memang tak ada aircon, tak ada langsung guys. So I tak fikir orang lain dah. Okey. I terus datang sini. And kebetulan saya bernasib baik, memang the owner himself attended to my car. Jujur saya cakap ni, saya dah survey dah sebelum saya datang. Saya dah tahu dah basically dah harga berapa, saya tahu original berapa, saya tahu OEM berapa. And he actually gave me the correct expectation yang I memang expect. Because saya tahu nak beli kereta macam ni tak mudah. Tak mudah guys, sebab dia manja. Memang kalau salah-salah sikit, memang tiap-tiap bulan memang akan ada kebocoran. So what happened was Jamil helped me with suggested pada saya tadi something yang saya tak sangka lah. Sebab saya rasa, saya tahu sebagai owner, saya cakap jujur dia sangat jujur terhadap perniagaan yang dia buat. Dia sangat telus terhadap masalah yang kita ada. Sebab skeptiknya saya kita perempuan, bila kita pergi bengkel ni, kita senang kena ngap. Sebab kita tak tahu apa-apa pasal kereta. So benda tu adalah di antara salah satu benda yang buatkan saya takut sebenarnya nak pergi bengkel sendiri. Tapi hari ni saya gagahkan jugalah sebab tak ada option lain dah. And terima kasih banyak Jamil. Akak happy sangat with the service of Nurka Aircon. I pray to Allah SWT, mudah-mudahan Jamil dengan isteri akan lebih kaya raya berjaya lagi. Sebab sangat jujur di dalam menjalankan perniagaan sehari-hari, insyaAllah. Amin. Murah rezeki lagi, insyaAllah. Datang guys tempat dia orang. So tadi part yang rosak kita tukar atau repair? Macam mana tu? Motor blower I tu sebenarnya tak hidup. So Jamil kata dia kena ketuk baru dia bergerak. Dia kena ketuk macam tu lah baru dia hidup. Carbon dia pun dah nak habis. Tapi sebenarnya kalau orang lain, kalau dia nak ngap kita, dia akan suka buat terus je guys. Tapi saya repair oil tu oil bakar tu. Jamil dia suggest pada I, maknanya dia tahu sebenarnya ada je jalan lain yang dia boleh jimatkan dia ada, dia boleh suggest pada I. So instead of tukar the blower, dia repair I punya wiring aircon tu. So masalah wiring itulah. Aircon dah sejuk dah. Tak naklah cakap berapa kan, tapi subhanallah jauh lebih 10% daripada apa yang sepatutnya I kena spend hari ni, lesser than that. So memang highly recommended. I'm gonna Google review you guys on Google. Everybody